5 kanak-kanak ketawa berlari ke hutan, namun melangkah ke perangkap maut. 11 tahun kemudian, tulang-tulang mereka terkubur di bukit yang dicari semua orang. Petunjuk yang ditinggalkan pembunuh membuatkan seram sejuk. Siapakah itu? Dengan cara yang begitu kejam, menamatkan zaman kanak-kanak mereka. Salah satu daripada 3 kes misteri terbesar di Korea. Kes kehilangan budak-budak katak. Kebenaran masih menjadi misteri. Beranikah anda ikut dengan saya mendedahkan rahsia gelap ini? Permulaan cerita ialah Bandar Daegu, tempat yang sibuk tetapi biasa. 26 Mei tahun 1991. Hari itu, kerana pilihan raya tempatan, sekolah ditutup. Kanak-kanak bersorak riang, akhirnya boleh bermain sepuas hati. 5 budak lelaki dari sekolah rendah Seongseo. Kim Jong-sik 9 tahun, Park Chan-in 10 tahun, Kim Yang-kyu 11 tahun, Jo Ho-yeon 12 tahun, Wo Cheol-wan 13 tahun. Mereka berkumpul bersama, merancang untuk pergi ke Bukit Waryong, menangkap haiwan kecil yang dipanggil cicak api. Bagi kanak-kanak, ini seperti satu pengembaraan, penuh dengan jangkaan dan keseronokan. Bukit Waryong tidak terlalu jauh, hanya 3 kilometer. Ketinggiannya juga tidak tinggi. Selalunya ada kanak-kanak bermain di sana. Orang dewasa juga pergi bersenam di sana. Tapi tiada siapa yang menyangka, perjalanan ringkas kali ini akan menjadi mimpi ngeri. 5 budak lelaki membawa beg galas kecil, ketawa dan bergurau, melangkah di laluan ini. Bayang-bayang mereka perlahan-lahan hilang di antara hutan. Perjalanan ini adalah selama-lamanya. Malam itu, kanak-kanak tidak pulang ke rumah. Ibu bapa mula panik. Mereka berlari di jalan-jalan dan lorong-lorong, menjerit memanggil nama anak-anak, namun tiada jawapan. Dengan hati yang resah, pergi ke balai polis untuk meminta bantuan. Tapi ketika itu sedang ada pilihan raya. Kebanyakan polis dikerahkan. Polis berkata dengan sambil lewa, hilang kurang dari 24 jam. Kamu cari sendiri dahulu. Ibu bapa tiada pilihan. Hanya boleh mencari sepanjang malam. Dari sudut jalan hingga kaki bukit. Setiap sudut tidak ditinggalkan. Tapi kanak-kanak seperti lenyap dari dunia. Pagi esoknya, ibu bapa bergegas kembali ke balai polis. 5 kanak-kanak hilang serentak. Ini terlalu luar biasa. Polis akhirnya mengambil serius. Menghantar lebih dari 300 polis. Mula mencari di bukit. Ada penduduk kampung yang berkata, pernah melihat kanak-kanak di Bukit Waryong. Maka polis menumpukan di sana. Bukit Waryong yang kecil digali sepenuhnya, tapi masih tiada petunjuk. Hari ketiga, polis meningkatkan usaha. Malah kilang-kilang yang ditinggalkan, rumah-rumah lama, digali keseluruhannya. Masih tidak menemui apa-apa. Berita tersebar. Media mula melaporkan dengan gila. Kes kehilangan ini menjadi tumpuan nasional. Malah Presiden Korea ketika itu terkejut. Dia mengarahkan pencarian menyeluruh. Seluruh negara mengerahkan 320,000 orang, termasuk polis dan tentera. Dalam sejarah Korea, adalah skala yang tidak pernah ada sebelumnya. 200 juta risalah pencarian meliputi langit dan bumi. Pada kotak rokok dicetak gambar kanak-kanak. Hadiah mencapai 42 juta won. Seluruh negara sedang mencari 5 kanak-kanak ini. Tapi takdir sentiasa begitu kejam. Pengerahan sebesar ini malah tidak menghasilkan apa-apa. Kanak-kanak seperti ditelan udara, tanpa kesan, tanpa petunjuk. Harapan ibu bapa perlahan-lahan terhakis. Mereka berhenti dari kerja, mengelilingi seluruh negara, hanya untuk mencari anak-anak. Beberapa ibu bapa malah meninggal dalam keputusasaan. Bapa Kim Jong-sik adalah salah seorang daripada mereka. Dia pergi dengan penyesalan, menutup mata selama-lamanya. Masa berlalu hari demi hari. Kes perlahan-lahan sejuk.
Polis menghentikan pencarian. Tapi ibu bapa tidak pernah berhenti. Di hati mereka masih memegang sedikit harapan kerana tidak menemui mayat. Kanak-kanak mungkin masih hidup, tapi realiti sentiasa lebih kejam daripada imajinasi. 25 September tahun 2002, 11 tahun selepas hilang, satu panggilan memecahkan kesunyian. Petang itu, sebuah akhbar di Daegu menerima panggilan tanpa nama. Pihak lain berkata dengan dingin, "Budak-budak katak yang kamu cari sebenarnya terkubur di Bukit Waryong." Akhbar segera memaklumkan kepada polis. Polis pada mulanya menganggap ini hanya gurauan, tapi tidak lama kemudian, pasukan pembinaan sebuah sekolah di Bukit Waryong melaporkan kepada polis bahawa semasa mereka menggali asas, menemui mayat. Polis terkejut. Adakah ianya begitu kebetulan? Mereka membawa pakar forensik dan keluarga kanak-kanak bergegas ke tempat kejadian. Penggalian bermula. Setiap penyodok tanah seperti menggali hati ibu bapa. Akhirnya, 5 rangka kecil muncul di hadapan semua orang. Selepas pengesahan, ini adalah 5 budak lelaki yang hilang. Ibu bapa runtuh. Harapan selama 11 tahun berubah menjadi kesedihan yang tidak berkesudahan. Tapi yang lebih memilukan hati mereka adalah keadaan ketika kanak-kanak meninggal. Rangka disusun bersama, seperti susunan manusia. Pakaian masih ada, tapi kasut hilang. Yang lebih pelik lagi, ada batu besar menekan rangka. Jelas diletakkan dengan sengaja. Kesimpulan awal polis nampak tergesa-gesa dan tidak munasabah. Mereka berkata, kanak-kanak mati kesejukan, tapi ibu bapa tidak percaya. Pada tahun itu, hampir segera pergi mencari di bukit. Jika kanak-kanak hanya sesat, bagaimana mungkin tidak mendengar jeritan? Dan lagi pula, butiran pada rangka mendedahkan kebenaran yang lebih menakutkan. Pasukan forensik Universiti Kyungpo melakukan bedah siasat terperinci. Hasilnya membuatkan seram sejuk. Tengkorak 3 kanak-kanak mempunyai kesan pukulan benda tumpul, dan ada titik pendarahan yang jelas. Luka maut berada di kepala. Tulang lengan kiri Kim Jong-sik malah patah, seperti mengalami keganasan. Yang lebih pelik lagi, gigi kanak-kanak rupanya tanggal. Dalam keadaan biasa, gigi tidak mudah tanggal. Pakar forensik menganggarkan kanak-kanak mungkin dipukul kuat di muka yang menyebabkan gigi tanggal. Dan penemuan yang lebih pelik lagi, lengan baju beberapa kanak-kanak diikat ketat bersama. Jelas bukan sesuatu yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak sendiri. Pembunuh berkemungkinan besar mengikat mereka bersama. Yang paling mengejutkan, ditemui serpihan peluru di tempat kejadian. Pada satu tengkorak, ada 2 lubang bulat, seperti luka tembakan. Tapi pakar forensik selepas meneliti menganggap ini bukan disebabkan oleh senjata api biasa, mungkin sejenis alat tajam. Bukti-bukti ini semuanya menunjukkan ini adalah pembunuhan yang dirancang. Polis memulakan semula penyiasatan, mengerahkan 20,000 polis, tapi masih tiada kemajuan. Mereka mengesyaki orang yang membuat panggilan tanpa nama itu, tapi tidak dapat menemuinya. Kebenaran kes seolah-olah terkubur selama-lamanya dalam kegelapan. Orang ramai mula membuat spekulasi. Apa yang sebenarnya berlaku kepada kanak-kanak? Spekulasi pertama adalah sesat dan mati kesejukan. Itulah yang mula-mula difikirkan oleh polis. Mereka berfikir, kanak-kanak sesat di bukit. Malam terlalu sejuk, akhirnya mati kesejukan. Mayat terkubur oleh tanah runtuh, sebab itu tidak ditemui. Tapi penduduk kampung membantah bahawa Bukit Waryong hanya 3 kilometer dari kampung. Kanak-kanak semuanya penduduk tempatan, tidak mungkin sesat, dan ibu bapa mencari di bukit malam itu. Jika kanak-kanak masih ada, tidak mungkin tidak mendengar. Apatah lagi, lengan baju diikat, batu menekan mayat. Ini jelas buatan manusia.
Spekulasi kedua adalah dibunuh secara tidak sengaja oleh tentera kerana ditemui serpihan besi di tempat kejadian, seperti serpihan peluru, dan berhampiran Bukit Waryong. Pernah ada pasukan tentera yang ditempatkan, menjadikan tempat itu sebagai medan tembak. Sesetengah orang mengesyaki kanak-kanak dibunuh secara tidak sengaja, kemudian dikubur di tempat oleh tentera. Tapi penyiasatan menunjukkan hari mereka hilang. Tentera tidak melakukan sebarang aktiviti. Spesifikasi serpihan besi juga tidak sepadan dengan peluru tentera. Lubang di tengkorak lebih menyerupai luka tikaman benda tajam. Teori bahawa tentera membunuh secara tidak sengaja juga ditolak. Spekulasi ketiga adalah dibunuh oleh pemburu. Sesetengah orang berfikir pemburu di bukit mungkin secara tidak sengaja membunuh seorang kanak-kanak untuk menutup jenayah, membunuh kanak-kanak lain juga, kemudian mengubur mayat. Tapi polis menyiasat semua pemburu yang berdaftar. Tiada siapa yang disyaki. Spekulasi ini juga tidak kukuh. Spekulasi keempat adalah perbuatan orang yang dikenali. Sesetengah orang merasakan pembunuh mungkin seseorang yang dikenali kanak-kanak, membawa mereka pergi pada hari itu, kemudian membunuh dan mengubur mayat. Tapi penyiasatan menunjukkan ibu bapa kanak-kanak semuanya orang biasa, tidak mempunyai musuh, dan Bukit Waryong selalu menjadi tumpuan pencarian. Jika pembunuh sengaja mengubur mayat, sukar untuk tidak ditemui. Kemungkinan perbuatan orang yang dikenali juga sangat kecil. Akhirnya, polis menganggarkan pembunuh mungkin seseorang dengan gangguan mental atau pemburu haram. Tapi siapa sebenarnya masih menjadi misteri. 26 Mei 2004, upacara perpisahan jenazah kanak-kanak diadakan di bilik mayat hospital. Ibu bapa menangis terisak-isak. Bapa Kim Jong-sik telah meninggal dunia kerana kanser hati. Tidak dapat menghantar anaknya untuk kali terakhir. Jenazah dihantar kembali ke sekolah mereka. Lebih daripada 1,800 pelajar mengelilingi padang untuk menghantar mereka. Selepas itu, kereta jenazah pergi ke rumah lama dan Bukit Waryong. Akhirnya, Abu diserapkan ke Sungai Nakdong. Ibu bapa bersumpah mesti menangkap pembunuh itu. 25 Mei 2006. Kes genap 15 tahun. Had masa litigasi Korea membolehkan pembunuh walaupun ditangkap tidak boleh dihukum. Polis terpaksa menghentikan penyiasatan. Tapi kes ini selama-lamanya kekal di hati orang ramai. Tahun 2011, filem kanak-kanak ditayangkan mengulang butiran kes Pulanglah Budak-Budak Katak tahun 1992. Juga pernah menarik perhatian lebih ramai. Usaha-usaha ini namun tidak berjaya mendedahkan kebenaran. Tahun 2015, rakyat Korea memprotes. Had masa litigasi 15 tahun terlalu pendek, terlalu tidak adil. Parlemen akhirnya memindah undang-undang, menghapuskan had masa untuk kes pembunuhan. Sejak itu, berapa lama pun pembunuh akan menghadapi keadilan, tapi kes budak-budak katak masih menjadi misteri yang belum diselesaikan. Kanak-kanak pada hari itu, apa yang sebenarnya mereka alami, kita mungkin tidak pernah tahu. Tapi saya percaya, kebenaran akan selalu tiba. Keadilan mungkin lambat, tapi tidak pernah tidak hadir. Kisah 5 kanak-kanak ini membuat kita melihat kegelapan kemanusiaan, juga membuat kita merasakan kasih sayang ibu bapa dan ketabahan yang tidak pernah menyerah. Berharap suatu hari pembunuh dapat dihukum untuk memberikan kepada kanak-kanak keadilan yang lewat. Jangan lupa melanggan. Jumpa lagi di episode seterusnya.